Dan kali ini bukan satu posisi saja yang mereka nak isi, back kiri, back tengah semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera game bola. Musim perpindahan belum pun buka secara rasmi, tapi angin dah mula bertiup kencang. Kelab-kelab gegasi Eropah mula siapkan plan besar mereka. Yang ni bukan sembang kedai kopi. Real Madrid, Bayern, Arsenal, Chelsea semuanya tengah sibuk. Dan pada hari ini kita nak sembang sikit pasal beberapa cerita hangat dari Real Madrid yang tengah cari back kiri. Bukan itu saja, kita juga ada update pasal Xavi Simons dan Sesko dan satu nama baru di kalangan penjaga gol iaitu Juan Garcia. Jadi, jom kita mulakan. Bila sebut pasal posisi back kiri, dua nama muncul dalam perbualan, Theo Hernandez dan Alvaro Carreras. Theo ni memang Real Madrid kenal, dulu pernah main dengan Real dan dia menawarkan peluang untuk kembali semula ke Real Madrid untuk dapatkan dia, dan dia terbuka untuk sertai Real Madrid semula. Tapi buat masa sekarang, tak ada sebarang rundingan dengan AC Milan ataupun dengan ejen Theo sendiri. Nama ada dalam senarai, tapi belum ada sebarang langkah rasmi lagi. Sebaliknya, Alvaro Carreras, pemain muda Benfica, cerita dia ni lain macam sikit. Carrera dah bagi lampu hijau, dia berminat nak sertai Real Madrid, tapi setakat ni masih belum ada perbincangan rasmi antara Real dan Benfica. Sumber yang saya ikuti pun mengatakan juga belum ada bidaan rasmi lagi daripada Real Madrid. Jadi buat masa ini kita tunggu dan lihat perkembangan lanjut mengenai cerita tersebut. Dan seperti kita tahu juga yang Man United ada klausul beli semula untuk Carreras. Mereka tak berminat pun nak guna klausul tu. Sebab apa? Sebab mereka telah mendapatkan pemain lain iaitu Patrick Dorgu. Jadi Carreras kekal antara opsi utama Real Madrid di posisi kiri, dan Emiliano Martinez, penjaga gol Aston Villa, juga berada dalam radar perpindahan musim panas ini. Minat dari klub Arab Saudi masih ada, tapi daripada beberapa sumber mengatakan pemain ini dia masih nak kekal dekat Eropah. Dalam masa yang sama, satu nama baru pula muncul iaitu Juan Garcia, penjaga gol muda Espanyol. 7 hingga 8 klub sekitar Eropah tengah mula pantau pemain muda tersebut. Aston Villa juga termasuk dalam senarai memantau Garcia. Garcia ni antara nama yang akan banyak disebut bila jendela perpindahan yang akan dibuka nanti. Dua nama panas dari Leipzig iaitu Xavi Simons dan juga striker mereka Benjamin Sesko. Xavi Simons confirm dia akan tinggalkan Red Bull Leipzig musim panas ini. Ke manakah arah tuju dia? Premier League, Bundesliga, La Liga, ataupun kembali semula ke Ligue 1. Dan seperti kita tahu juga yang minat dari Bayern Munich itu ada, dan ia akan berlaku jika Bayern Munich gagal mendapatkan Florowitz. Kalau Florowitz gagal sertai Bayern Munich akan cuba untuk mendapatkan Xavi Simons. Yang tu yang perlu kita tahu. Angel Xavi, iaitu abang dia sendiri, dah mula cari kelab baru. Leipzig pun dah bersedia untuk runding. Sama juga dengan striker mereka iaitu Benjamin Sesko. Striker muda ni dah jadi perhatian beberapa kelab besar, termasuk Arsenal. Seperti kita tahu musim lepas Arsenal serius nak dapatkan dia, tapi dia stay last season. Musim lepas dia tak minta keluar, sebab tu dia tak mau ganggu plan kelab lah, sebab tu dia tak keluar. Tapi kali ni perpindahan dijangka berlaku. Kelab-kelab EPL memang tengah cari penyerang. Nama Sesko ni naik dalam hampir semua senarai kelab-kelab Eropah. Musim perpindahan kali ini bakal jadi antara yang paling sibuk untuk kelab-kelab besar Eropah. Real Madrid tengah kumpul senjata, FPL tengah susun strategi. Dan pemain-pemain muda macam Xavi Simons, Sesko dan Carreras mungkin bakal ubah peta bola sepak Eropah pada musim depan. Dan jadi, apa pandangan hampa semua? Apa pendapat tentang semua cerita ini? Tinggalkan komen hampa di ruangan komen di bawah. Aku nak baca semua pendapat hampa semua. Dan jangan lupa tekan like, share dan subscribe, dan aktifkan lonceng notification supaya hampa tak terlepas apa-apa update penting yang akan main dalam masa terdekat. Assalamualaikum, bye. Jumpa lagi dalam video seterusnya.